Bila boleh sedar ni, nurse? Tak pastilah, Encik. Doktor cakap mungkin lambat lagi kot. Dah 7 bulan dah koma bos saya ni. Buat koma ke apa? Mana ada orang buat koma, Encik? Tak percayalah saya. Tuan Razak. Tuan dengar tak? Sumpah sedih tengok tuan macam ni lah. Dah 7 bulan tuan koma. Tapi tak apalah tuan, rehatlah Kat sini ada aircon, ada nurse jaga. Makan pun tak susah, tak payah swab, masuk sendiri, senang. Sentiasa ada bunyi muzik. Itu pun kalau tuan dengar lah. Dekat airport kita tu tak ada problem pun, okey je. Tuan relax je. Okey, semua okey. Satu tandadah yang JSJN tangkap hari tu kat KLIA tu memang kita pujilah. Tangkap sampai 121 orang tahun ni, padu JSJN ni. Tapi tuan, saya nak beritahu tuan sebagai pengurus besar keselamatan penerbangan airport kita ni, saya nak beritahu tuan satu benda. Okay, sistem kita ni tuan, kalau dengan penumpang biasa, bukan main pakar lagi tuan. Penumpang bawa botol air mineral lebih 100 ml pun kantoi. Bawa gunting kuku kecil dalam beg pun rampas. Punyalah ketat SOP kita, tapi pakcik-makcik kita yang nak pergi bercuti, yang nak pergi umrah tu. Tapi bila datang kru penerbangan, juruterbang, diorang lalu bawa beg besar, terus jadi DSOP pula. Double Standard Operation Procedure. Bon voyage. Siap tabik lagi tuan. Kenapa? Pasal diorang kawan kita. Pasal diorang pakai uniform. Pasal diorang confirm tak ada buat masalah. Kita dah buat sistem tapis kasta dah tuan. Bukan tapis barang terlarang lagi dah ni. Penumpang biasa kita syakwa sangka. Tapi dengan kru, dengan pilot, kita bentang kapet merah. Tuan dengar tak tuan? Tuan Razak, tuan, apa yang saya cakap ni? Oh, saya lupa. Tuan koma. Selama ni kita rasa sistem screening 4 layer kita tu dah terpaling kebal dah. Sekejap tuan. Hello? Ya betul. Pilot kita kantoi dekat Jakarta, bawa beg dadah. Ya Allah ya Rabbi Karim. Macam mana lepas seperti kita kat sini? Kantoi kat luar negara pula. Habislah. Man, apa ni Man? Kantoi kat Jakarta? Apa ni? Macam mana boleh lepas kita punya security ni? Tuan dah sedar. Doktor. Tuan Razak dah sedar. Nurse. Tak payah panggil doktor. Tak payah panggil doktor. Dengan nama Jakarta je masuk balik roh aku ni. Man, kau dengar sini Man. Sediakan laporan sekarang. Aku nak kau mansuhkan laluan mudah kru lain tu sekarang juga. Okay, sekarang ni dah tak ada kasta-kasta dah. Juruterbang ke, kru kabin ke, CEO ke, PMX ke, semua kena selongkar beg macam penumpang biasa. Faham? Baik tuan. Okay, lepas tu panggil unit K9 juga sekali. Sama-sama. K9 unit cyber trooper ke tuan? Unit anjing pengesan lah. Aduh. Baik tuan. Kau pergi tambat dekat laluan kru sekarang juga anjing-anjing tu. Kau twist jadual shift screening officer seminggu sekali. Biar semua orang tahu kita tengah bertindak sekarang ni. Kau kenapa? Tak ada apa tuan. Yang kau gelak-gelak ni kenapa? Bertenaga. Tuan nampak bertenaga. Saya dah sedar daripada semalam. Dah lama dah saya sedar. Saja je nak relax hari 2 lagi. Kacau betul. Dengar berita kantoi kat Jakarta baru nak bangun betul-betul tuan Sekarang saya baru percaya, Encik. Kan? Diamlah.